Shalom semua dan selamat kembali lagi. Macam mana sesi ketiga? Adakah anda mempelajari sesuatu yang baru? Kalau ya, puji Tuhan, semoga ilmu yang kamu dapat itu kekal selamanya. Betul tuh. Baiklah, tanpa membuang masa, Avril, siapa kita punya pembicara pada sesi 4? Pembicara kita untuk topik ini ialah Brother Harry Parent. Wah, tidak sabar saya ingin belajar dari pembicara kita ini. Ya, dan jangan lupa guys untuk login ke dalam akaun Akademi Community Digital yang tertera di skrin ini. Semua nota rujukan ada di dalam situ. Baiklah, jom guys, kita mulakan. Jumpa balik nanti. Bye! Baiklah, kita akan mulakan dengan pembelajaran kita pada sesi ini yang bertajuk Bukti Penyaliban dan Kebangkitan Yesus dan Kesaksian Perubahan Hidup dan Komuniti. Boleh saya tahu siapa yang pernah mengikuti pembelajaran ini? Angkat tangan. Saudara, kenapa peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus ini sangat penting? Mungkin ada yang tertanya-tanya, betulkah Yesus disalibkan? Betulkah Yesus bangkit? Jawapannya adalah betul. Kenapa betul? Ini sudah dibukti dari dalam Alkitab sendiri dan juga bukti-bukti arkeologi. Okey, yang pertama, bukti penyaliban dan kebangkitan Yesus. Bukti yang pertama disokong oleh bukti sejarah, kewujudan dan penyaliban Yesus dalam sejarah diterima secara luas di kalangan para sarjana. Ahli sejarah Yahudi Flavius Josephus menulis tentang Yesus dalam karyanya Antiquity Orang Yahudi sekitar 93 dan 94 Masihi. Josephus secara pribadi terlibat di Galilea semasa dia menjadi komander pasukan Yahudi semasa pemberontak menentang penduduk Rom dan melatih 65,000 tentera di wilayah itu. Yesus dirujuk oleh Josephus 2 kali, sekali dalam buku 18 dan sekali dalam buku 20 Antiquity Orang Yahudi. Pada masa itu, ada seorang bijaksana yang bernama Yesus dan kelakuannya adalah baik dan diketahui berbudi. Ramai orang di kalangan orang Yahudi dan bangsa lain menjadi pengikutnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan kemuridannya. Mereka melaporkan bahawa dia telah menampakkan diri kepada mereka 3 hari selepas penyalibannya dan bahawa dia masih hidup. Oleh itu, dia mungkin adalah Mesias yang mengenainya para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Josephus Antiquity 1833, satu terjemahan yang diterima secara sejarah tentang kehidupan Yesus. Yang kedua, di mana ahli sejarah Rom Tacitus merujuk kepada Yesus dalam Annals yang ditulisnya sekitar tahun 115 Masihi. Tacitus adalah seorang senator, pemidato dan juga ahli sejarah terkemuka Empire Rome dan karya-karyanya dianggap beberapa sumber yang paling penting untuk memahami sejarah Empire Rome awal yang ditulisnya sekitar tahun 115. Maharaja Rom Nero salah tuduh orang Kristian sebagai bersalah. Ungkapan hukuman yang melampau dalam tulisannya merujuk kepada penyaliban, kaedah hukuman mati yang biasa dilakukan oleh Rom untuk penjenayah dan pemberontak. Nero mengikat kesalahan dan melakukan penyiksaan yang hebat sekali atas kelas yang dibenci kerana kekejian mereka yang dipanggil Kristian oleh penduduk. Kristus, dari mana nama mereka berasal?
menderita hukuman yang melampau semasa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Okey, yang ketiga, Pliny the Younger yang juga Governor Rom di Asia Minor menulis surat kepada Maharaja Trajan sekitar 112 Masihi menggambarkan orang Kristian menyembah Yesus sebagai Allah. Mereka mempunyai kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum terang, ketika mereka menyanyikan dalam ayat-ayat bergantian sebuah him untuk Kristus seperti kepada Tuhan dan mengikat diri mereka dengan sumpah yang bersungguh-sungguh, bukan pada perbuatan jahat, tetapi tidak sekali-kali melakukan sebarang penipuan, kecurian atau perjinaan. Tidak sekali-kali memasukkan kata-kata mereka atau menafikan amanah apabila mereka dipanggilkan untuk menyerahkannya. Selepas itu adalah kebiasaan mereka yang berpisah dan kemudian berkumpul semula untuk mengambil makanan, tetapi dari jenis biasa dan tidak bersalah, menurut penulisan Pliny dalam Epistle 1096. Yang keempat adalah Lucian Samosata, iaitu seorang penulis Yunani dan pengkritik agama Kristen. Penulisannya seperti berikut. Orang Kristian, anda tahu, menyembah seorang lelaki hingga ke hari ini orang terhormat yang memperkenalkan upacara baru mereka dan disalibkan. Atas sebab itu, makhluk-makhluk sesat ini menafikan Tuhan-Tuhan Yunani dan menyembah Maha Guru yang disalibkan dan hidup mengikuti hukum-hukumnya. Dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil, memberikan catatan terperinci tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Ia juga dianggap sebagai dokumen sejarah oleh ramai para sarjana. Sumber-sumber luar Alkitabiah dibandingkan dengan sumber Kristian seperti surat-surat Paulus dan Injil sinoptik, dan biasanya bebas antara satu sama lain, iaitu sumber Yahudi tidak menggunakan sumber Rom dan juga sumber Rom tidak menggunakan sumber Yahudi. Nah, persamaan dan perbezaan antara sumber ini digunakan dalam proses pengesahan. Kesimpulan daripada dua sumber bebas, Josephus dan Tacitus. Sumber-sumber ini dibandingkan dengan sumber Kristian seperti surat-surat Paulus dan Injil sinoptik. Sumber-sumber ini bebas antara satu sama lain, iaitu sumber Yahudi tidak digunakan dengan sumber Rom. Persamaan dan perbezaan antara sumber ini digunakan dalam proses pengesahan. Daripada dua sumber bebas Josephus dan Tacitus sahaja, fakta-fakta tertentu tentang Yesus boleh disimpulkan bahawa dia wujud. Nama pribadinya ialah Yesus. Dia dipanggil Mesias. Dia mempunyai saudara bernama Yakobus. Dia memenangi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Pemimpin Yahudi telah berpendapat yang tidak baik tentang dia. Pontius Pilatus memutuskan hukuman matinya. Dia telah dihukum mati dengan penyaliban dan dia telah dihukum mati semasa pemerintahan Pilatus. Josephus dan Tacitus bersetuju dengan 4 perkara yang berurutan. Satu gerakan telah dimulakan oleh Yesus. Dia telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Gerakannya berterusan selepas kematiannya, dan bahawa sekumpulan Kristian masih wujud analogi dan pengetahuan umum mengenai pengasas dan pengikut mereka seperti Plato dan Platonis. Satu lagi rujukan kepada penyaliban juga dirujuk sebagai digantung dalam Lukas 23 ayat 39, Galatia 3 ayat 13, terdapat dalam Talmud Babylon.
Dalam penulisannya, pada malam Paskah, Yesus digantung 40 hari sebelum hukuman mati. Seorang piwata keluar dan berseru dia akan keluar untuk dilempari batu kerana dia telah melakukan sihir dan membunjuk orang Israel supaya murtad. Sesiapa yang boleh berkata apa-apa baik untuk dia, biarlah dia datang ke hadapan dan memohon bagi pihaknya. Tetapi kerana tidak ada yang datang ke hadapan untuk memihak kepadanya, dia digantung pada malam Paskah. Bukti yang kedua adalah bukti arkeologi. Mari kita melihat bukti arkeologi ini. Walaupun bukti arkeologi langsung tentang penyaliban Yesus belum ditemui, terdapat bukti amalan penyaliban Rom. Contohnya, mayat seorang lelaki yang disalib di utara Itali sekitar 2000 tahun lalu menunjukkan tanda-tanda dipaku pada salib. Sama dengan kaedah yang diterangkan dalam Alkitab. Tulang tumit yang tidak dikenali dengan paku yang berasal dari abad 1 Masihi ditemui di kuburan Jerusalem. Kini dipegang oleh pihak berkuasa Antiquity Israel dan dipamerkan di Museum Israel. Pada tahun 1961, di tapak arkeologi Caesarea Maritima, sebuah bandar Rom purba di pantai Israel, sebuah blok batu kapur berukir yang mengandungi inskripsi Latin separa untu yang menyebut Pontius Pilatus sebagai pengawas Yudea ditemui. Batu Pilatus ini ialah artifak arkeologi penting yang memberikan bukti sejarah Pontius Pilatus, pengawas Rom Yudea yang terkenal dengan peranannya dalam perbicaraan dan penyaliban Yesus Kristus. Selain daripada itu, terdapat bukti-bukti kolektif yang menyokong dakwaan kebangkitan Yesus. Ini adalah poin dia. Kebangkitan Yesus adalah dasar iman utama agama Kristian. Bukti-bukti yang berbeza secara kolektif menyokong dakwaan kebangkitan Yesus. Yang pertama, Yesus telah disalib dan dikebumikan. Perhatikan bahawa orang Yahudi tidak pernah menafikan bahawa Yesus telah mati dan dikebumikan. Yang kedua adalah makam kosong dan tubuh hilang. Makam Yesus ditemui kosong oleh pengikut-pengikutnya 3 hari selepas penyalibannya. Ini berlaku walaupun kubur itu dikawal oleh askar Rom. Makam kosong dan tubuhnya yang hilang adalah sebahagian penting dalam naratif kebangkitan. Pemimpin Yahudi dan orang Rom boleh dengan mudah menyangkal agama Kristian jika mayat Yesus telah dijumpai. Ketiga, penampakan Yesus selepas kematiannya. Selepas kematiannya, Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang selama beberapa hari, termasuk kepada murid-muridnya dan orang-orang yang tidak percaya. Penampilan ini dilaporkan berbentuk fizikal dan jasmani, bukan secara rohani atau hantu. Keempat, transformasi murid-muridnya dan mereka mati syahid dengan kematian yang mengerikan. Terdapat perubahan dramatik pada murid-murid Yesus selepas kematiannya. Mereka berubah daripada ketakutan dan bersembunyi kepada dengan berani menyistiharkan kebangkitan Yesus sehingga ke tahap dianiaya, dipukul, dipenjarakan dan mati syahid dengan kematian yang mengerikan. Sebagai contoh, Petrus menyangkal Yesus 3 kali walaupun selepas menemui Yesus yang telah dibangkitkan, dia dengan berani mengisytiharkan Yesus sebagai bangkit memimpin jemaat dan kemudiannya disalibkan secara terbalik. Kebangkitan adalah peristiwa kesat
yang menyebabkan perubahan dramatik pada murid-murid Yesus. Sebagai saksi, kebangkitan menjadi tumpuan utama pengajaran mereka. Mereka tidak akan sanggup mati sebagai syahid kerana dusta jika mereka tahu itu dusta. Yang kelima, perubahan skeptiknya. Sebagai contoh, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya. Selepas itu, Yakobus telah berubah dan menjadi salah seorang pemimpin utama jemaah awal. Saul menganiaya jemaah, memburu orang Kristian dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Selepas dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi tokoh utama untuk memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Kedua-dua, Yakobus dan Saulus, telah mati syahid untuk Kristus. Yang keenam adalah tulisan Kristian awal. Injil dan surat Paulus yang ditulis dalam beberapa dekad selepas kematian Yesus merekodkan kebangkitan dan penampakan Yesus. Penulis tidak akan mereka cerita yang akan memalukan diri mereka sendiri. Dalam Injil, terdapat banyak kisah yang memalukan. Sebagai contoh, Yesus memanggil Petrus sebagai Satan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Semua murid melarikan diri apabila Yesus ditangkap. Wanita-wanita adalah orang yang berani ketika Yesus disalibkan. Dan wanita-wanita adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Apabila pada zaman itu, wanita tidak dianggap sebagai saksi yang boleh dipercayai. Juga tidak ada sebab untuk penulis Perjanjian Baru membuat cerita kerana mereka dianiaya dan dibunuh kerana iman mereka. Apa yang mereka tulis juga boleh disahkan oleh saksi yang masih hidup pada masa penulisan mereka. Oleh sebab-sebab di atas, tulisan mereka dianggap boleh dipercayai. Perjanjian Baru tidak ditulis semasa murid mula berkhotbah tentang kebangkitan Kristus, tetapi selepas itu, penulis Perjanjian Baru tidak mencipta kebangkitan. Kebangkitan mencipta para penulis Perjanjian Baru. 7. Pengukuhan sejarah. Beberapa ahli sejarah seperti Tacitus dan Josephus menyebut Yesus dan penyalibannya memberikan pengesahan luaran tentang peristiwa sekitar kematiannya. Malah, orang Yahudi yang tidak percaya mengakui bahawa agama Kristian adalah agama kebangkitan sehingga orang Kristian sanggup mati untuknya. Ke-8. Perkembangan jemaah yang pesat. Dalam sejarah, apabila pengasas gerakan mesianik mati, pergerakan itu juga akan mati. Walau bagaimanapun, selepas Yesus mati, jemaah berkembang dengan pesat dan terbalikkan dunia. Ini tidak akan berlaku jika Yesus tidak bangkit daripada kematian. Itu adalah beberapa bukti yang sudah kita belajar yang menyokong tentang kebangkitan Yesus. Berdasarkan bukti kolektif di atas, penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah paling boleh dipercayai. Injil dalam Perjanjian Baru memberikan perincian tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus. Terdapat bukti kukuh untuk menyokong sejarah Injil dan fakta bahawa ia ditulis oleh saksi mata abad pertama atau rakan rapat mereka. Kami juga mempunyai beribu-ribu manuskrip purba bertarikh seawal-awal abad kedua mengesahkan bahawa Injil telah dipelihara dengan tepat. Terdapat juga beberapa karya sejarah bukan Kristian dari Rom dan Yahudi yang mengesahkan kedua-dua kematian Kristus dan bahawa orang Kristian percaya dia telah bangkit daripada kematian. Ini termasuk tulisan Tacitus, Taulus, Lucian, Josephus, dan Talmud Yahudi. Akhirnya, pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus
bermula hanya beberapa hari selepas kematiannya di kayu salib dan telah dikhotbahkan secara berterusan sejak itu. Selama lebih 2000 tahun, kisah ini diisytiharkan sejak awal. Bukan generasi selepas kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus adalah salah satu peristiwa yang paling boleh dipercayai direkodkan dalam sejarah kuno. Baiklah, berdasarkan bukti kolektif yang kita sudah belajar, penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah paling boleh dipercayai di mana? Satu adalah Perjanjian Baru adalah rekod kematian dan kebangkitan Yesus yang kukuh, di mana ditulis awal selepas kematian dan kebangkitan Yesus pada 33 Masihi, antara 45 Masihi hingga 95 Masihi. Ada juga saksi-saksi mata dan anak-anak saksi mata, iaitu mereka yang ada di kaki salib ketika Yesus disalibkan, termasuk ibu Yesus, saudara ibu Yesus, Yohanes, kepala pegawai Rom, pengikut-pengikutnya seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses Salome, Maria isteri Klopas, dan perempuan lain seperti tertulis di dalam Markus 15 ayat 39 sehingga 41 dan juga Yohanes 19 ayat 25 sehingga 27. Saksi-saksi mata adalah dari tempat peristiwa penyaliban itu berlaku. Nah, fakta yang sama dari 4 sumber rekod yang berlainan, disokong oleh rekod sejarah Rom, Yahudi dan Yunani yang di luar Alkitab dan tidak berat sebelah. Disokong juga oleh bukti arkeologi. Ada yang mendakwa bahawa Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi digantikan dengan seorang lain yang diserupakan dengan Yesus. Dakwaan sedemikian tidak mempunyai bukti sejarah. Salah satu perkara yang dipersetujukan oleh semua sumber sejarah awal ialah penyaliban Yesus. Tidak ada saksi mata untuk dakwaan ini. Hanya satu sumber dakwaan ini sahaja yang dituliskan 600 tahun selepas kejadian penyaliban itu. Dakwaan ini bukan ditulis oleh orang dari tempat kejadian penyaliban itu. Jika wajah seorang lain telah diserupakan dengan Yesus secara ajaib untuk menggantikan Yesus di atas salib, ini berarti ibu dan murid-murid Yesus telah tertipu dan kemudian menyebarkan ajaran Kristian yang dikatakan sebagai sesat. Kalau demikian, salah siapakah agama Kristian itu wujud? Mereka yang ditipu atau dia yang menipu itu? Tidak ada pembedahan plastik pada zaman atau masa itu. Jadi, perlu kuasa ajaib yang mengubah wajah orang yang menggantikan Yesus. Jika penggantian itu benar terjadi, maksudnya dia yang melakukan penggantian itu adalah penipu. Siapakah penipu itu? Nah, seterusnya kita melihat bagaimana peranan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari kita tengok poin dia. Yang kedua adalah kesaksian perubahan kehidupan dan komuniti. Yesus hidup hari ini dalam hati orang percaya dan realitinya dilihat dalam perubahan kehidupan mereka. Yang pertama, Yesus bukan hanya seorang dalam sejarah dan agama Kristian. Bukanlah falsafah atau amalan beberapa undang-undang dan garis panduan hidup. Yesus hidup hari ini di dalam hati orang percaya dan realitinya dilihat dalam banyak kehidupan dan komuniti yang telah berubah. Nombor 2, sebagai contoh, sebelum ini terdapat suku kaum di Sabah Sarawak yang bermusuh sesama sendiri dan saling memburu kepala. Pemburuan kepala adalah cara untuk mempertahankan dan meluaskan daerah-daerah mereka. Lelaki muda
terpaksa mengumpul sekurang-kurangnya satu kepala untuk mendapatkan penghormatan dan kebenaran untuk berkahwin. Mereka percaya bahawa mengambil kepala memberi mereka kepemilikan roh yang menjadikan pengumpul lebih berkuasa. Bagaimanapun, selepas suku kaum ini mengenal Yesus, kehidupan mereka telah berubah. Mereka berhenti memburu kepala dan tidak lagi bermusuh antara satu sama lain. Mereka juga berkahwin campur dengan kaum lain yang pernah menjadi musuh mereka. Ketiga adalah diketahui dalam sejarah bagaimana Injil telah mengubah dunia. Berikut adalah beberapa kesan agama Kristian yang boleh dilihat sehingga hari ini. A. Hospital dan penjagaan kesihatan. Konsep hospital seperti yang kita kenali hari ini sangat dipengaruhi oleh prinsip amal Kristian dan penjagaan orang sakit. Orang Kristian awal menubuhkan hospital dan kemudahan penjagaan yang meletakkan asas untuk sistem penjagaan kesihatan moden. B. Pendidikan. Agama Kristian telah memainkan peranan penting dalam pembangunan pendidikan. Banyak universiti tertua di dunia seperti Oxford dan Cambridge diasaskan oleh institusi Kristian. C. Hak asasi manusia dan etika. Ajaran Kristian telah mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kepercayaan terhadap maruah dan nilai yang wujud setiap individu telah mendorong gerakan untuk menghapuskan penghambaan, hak sivik dan pembaruan sosial. Ajaran Kristian juga telah membentukkan kerangka moral dan etika. D. Amalan baik dan kedermawanan. Agama Kristian menekankan kepentingan membantu mereka yang berkeperluan. Ini telah membawa kepada penumbuhan pelbagai pertubuhan kebajikan dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan dan penderitaan. E. Kemajuan saintifik. Ramai saintis awal adalah orang Kristian yang percaya bahawa mengkaji alam semula jadi adalah cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Kepercayaan ini meletakkan asas untuk penyelidikan dan penemuan saintifik. F. Sistem perundangan. Prinsip Kristian telah mempengaruhi perkembangan sistem undang-undang, khususnya di dunia barat. Konsep seperti keadilan, kesaksamaan dan kedaulatan undang-undang mempunyai akar dalam ajaran Kristian. G. Demokrasi dan tadbir urus. Idea tentang nilai dan kesaksamaan yang wujud bagi semua individu telah mempengaruhi prinsip demokrasi dan struktur tadbir urus. Kita akan pergi ke poin yang keempat adalah kesan Kristian terhadap dunia adalah luas dan pelbagai rupa menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Daripada penjagaan kesihatan dan pendidikan kepada seni dan hak asasi manusia, sumbangan agama Kristian terus membentuk dunia dengan cara yang ketara. So, teman-teman, saya harap anda semua enjoy dan semua menangkap bahan-bahan dan juga poin-poin yang penting dalam semua sesi yang saya bentangkan tadi. Anda boleh merujuk kembali semua ayat-ayat rujukan di dalam laman web Akademi Komuniti Digital seperti di skrin ini. Sekarang, anda boleh kembali ke grup anda dan diberikan waktu selama 30 minit untuk berbincang soalan renungan ini. Okey, silakan.